Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada sebuah tablet yang cukup unik sebab selalunya tablet ni diguna satu OS je kan. Contohnya Android. Jadi penggunaan tu sangat limited sebab apps kebanyakannya dibina untuk mobile. Tapi tablet dekat tangan saya ni, dia siap boleh run dua OS serentak. Satu Android, satu Linux. Siap boleh run AI agent. So ibarat macam guna laptop, tapi dalam versi tablet yang sangat ringan dan sangat nipis. Dan nama tablet ni ialah Honor Magic Pad 4. Yang mana dalam video ni, saya akan cerita yang tablet ni bukan sekadar tablet yang biasa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Benda yang saya suka dengan tablet ni ialah form factor dia yang senang bawa. Dan Honor Magic Pad 4 ni dia ada rekaan yang paling ringan dan paling nipis. Even lagi nipis daripada iPad Pro. Bila korang beli je tablet ni, korang akan dapat stylus. Dan paling penting, dia bagi sekali dengan keyboard yang ada built-in touchpad. So experience bila guna tablet ni, serius dah macam ala-ala guna laptop. Sebab tu Honor buat tablet ni boleh run dua OS serentak. Satu Android untuk penggunaan casual korang dan satu lagi Linux untuk kegunaan yang lagi advance untuk bolehkan korang guna software desktop. Dan Linux dalam ni dia guna Debian base punya Linux yang dijalankan secara p-root, siap ada GPU acceleration. So visual dan graphics dalam ni boleh run dengan lebih lancar berbanding guna software acceleration. Dan nak enablekan fungsi Linux ni senang je. Korang pergi developer mode, scroll sampai bawah, lepas tu korang onkan je feature Linux Lab ni. Nanti dekat app drawer, korang boleh buka Linux Lab ni untuk start run Linux. Dan yes, Linux yang dia run sebelah-sebelah dengan Android. So korang boleh buka app Android, contohnya Instagram. Even korang boleh access file Android terus dalam file manager yang ada dekat Linux OS ni. So apa benefit guna Linux OS ni? Pertama sekali, korang boleh run Firefox versi desktop. So maknanya korang boleh install extension. Dan kalau korang web developer, korang boleh inspect elemen terus daripada web browser ni. Lepas tu of course, korang boleh run desktop software. Contohnya Visual Code Studio. Ni saya test run sample project dalam Visual Code ni. Semuanya berjalan lancar. Dan paling best sekali, dia boleh run OpenClaw. Apa beza dia dengan ChatGPT? Kalau ChatGPT ni dia reaktif. Kalau korang tanya baru jawab. Tapi OpenClaw ni fungsi dia sebagai AI agent yang proaktif. Maksudnya dia ada permanent memory. Dan korang boleh automate macam-macam task dekat background. Korang boleh suruh dia buat research yang mendalam, uruskan file dan biar je dia buat kerja dekat background sambil korang buat benda lain. Ibarat korang upah seorang pekerja AI korang sendiri dalam tablet ni. Tapi kalau korang tak biasa guna Linux, jangan risau sebab dekat dalam tablet ni ada satu lagi mode yang mesra pengguna, iaitu PC mode. Bila korang aktifkan mode ni, korang boleh run bermacam-macam apps dalam bentuk window yang boleh di-resize ala-ala macam guna PC ataupun laptop. Korang actually boleh je connect tablet ni ke external monitor kalau korang rasa nak puas buat kerja. Dan fungsi PC mode dia bertambah lagi seronok sebab adanya CapCut Pad yang experience dia identical macam guna CapCut PC. So masa nak edit video dah lagi seronok. Dan tak lama lagi, Honor kata akan ada WPS Office versi desktop class yang mana akan masuk dekat dalam tablet ni nanti. Even korang boleh jadikan tablet ni sebagai external monitor untuk MacBook korang. So tak perlu susah-susah nak beli secondary monitor. Dan satu feature yang tersangatlah memudahkan korang time meeting, fungsi AI memo dia yang boleh tolong tukarkan suara dalam meeting tu jadi dalam bentuk teks secara real time. So korang tak perlu lagi nak type nota satu-satu. Dan lepas habis meeting, AI memo ni boleh tolong rumuskan ataupun buat mind map secara ringkas daripada transkrip time meeting tadi supaya lagi mudah faham. Serius, function ni sangat lifesaver. So dekat tablet ni boleh run macam-macam. Tapi tablet ni tak rasa berat ke? Yang tu jangan risau sebab tablet ni guna Snapdragon 8 Gen 5. Ini merupakan chipset flagship grade. Nak main game, nak handle tugasan berat, tak jadi masalah. Sebab tu dia ada multitasking antara Android dengan Linux. Dan skrin dia pun serius cantik. Dah lah besar, bezel nipis pula tu. Dan brightness dia tinggi. So tak ada masalah nak guna time outdoor. Dan paling saya enjoy guna tablet ni ialah dia punya speaker. Ada 8 speaker built-in. Serius, bila guna tablet ni, saya lagi suka guna loudspeaker dia time dengar lagu. Sebab sedap sangat sound dia. Dan paling penting, tablet nipis-nipis macam ni pun bateri dia besar. 10,100 mAh. So memang tahan sangat nak guna seharian. Even charging pun laju, ada 66 watt Honor Supercharge. So tak perlu tunggu lama nak full charge tablet ni. So secara rumusannya, Honor Magic Pad 4 ni bagi saya ialah sebuah tablet yang betul-betul mendefinisikan maksud tablet productivity. Sebab kebolehan macam ada dual OS, Android dan Linux siap boleh run AI agent ni memang payah nak jumpa dekat tablet lain pada waktu sekarang.
So kalau korang berminat nak beli tablet ni, actually tablet ni dah dijual dengan harga bermula RM3,399. Dan kalau korang beli sekarang, korang akan dapat rebate sebanyak RM400. Dan jangan risau, stylus dengan keyboard yang ada built-in touchpad ni semua dah siap dalam kotak. So tak perlu dah beli asing. Jadi, apa pandangan korang dengan Honor Magic Pad 4 ni? Korang rasa baloi tak dia punya feature Linux dengan AI agent tu? Cuba kongsikan pandangan korang melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di Hari Dari Waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.